Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, boleh berjumpa lagi kita di dalam video yang terbaru pada tanggal 13 bulan 4 tahun 20 ni. Sikit maklumat untuk saudara pada hari ini di sebelah waktu petang, yakni yang saya dapat daripada wartawan dan juga daripada klub lain ataupun grup hotline tu dah telah dilapori akan beberapa maklumat dan khabar kepada kita. Maka sedikit untuk yang terbaru lah bagi anda semua yang diikuti bersama. Saya dapat laporannya kata bahawasanya pihak daripada Turki dah, Perdana Menteri hak Turki itu Erdogan dah, dikatakan Tayyip tu dah, rakyat Tayyip saat itu telah istihar dah ataupun melawan dengan secara berdesak lah, panggilan dah, dengan suara yang dia telah mengeluarkan akan satu video dan keluar di dalam sosial media, telah menyebar di atas mata kaca sekarang learning. Kata dia saat itu nak hantarkan tentera dan juga dia nak book ataupun nak serai akan negara Israel. Lagu mana tu dah, cara dia nak pergi tu tak tahulah kalau begitu sungguh tiga. Jadi alhamdulillah lah, oleh kerana sebab-sebab daripada perkataan dia saat itu yang dia telah dilaporkan melalui Chong saat itu, dia kata jadi Israeliah ni orang panggil orang yang kerahkan. Dah, kalau kita balik bahasa kampung kita agak kerahkan, kerah perut, kerah dah. Jadi orang dak beritawaran nak tawaran Amerika Syarikat tu, beritawaran dah pun dia tu masih dak kerahkan, kerah pedah lagi. Lalu itulah Erdogan kata tak boleh kita kena pakai pesen kerah katik. Dak, kerana kita kena cai mai keng dia panggil tak. Kerana pakai lembut-lembut tak boleh dah, kena kerah kot. Lalulah Erdogan kata dia nak buat seperti mana dia telah hantar tentera di masa Azerbaijan itu, dan juga dia nak hantar tentera di semasa beri bantuan terhadap kerajaan Libya dulu gitu. Dah, dan di Azerbaijan itu biasa berlaku dah pihak daripada Erdogan tu hantar masuk tentera di dalam peperangan itu benih. Maka dia nak buat balas tu lah. Dah kalau mengikut laporan waktu tu. Lepas tu perjelasan yang sepanjang lagi dah kita nanti ikuti bersama dah lagu mana. Tapi dengan secara kita tengok di dalam video yang telah mengeluarkan oleh Erdogan tu, kata dia nak masuk serai akan Israel ni. Dah lagu mana cara dia nak serai, nak ambil tepat di mana, dan juga dia nak pergi secara udara lagu mana ataupun ke darat lagu mana, kita nanti ikuti bersamalah berkenaan dengan Haning. Dan kita mudah-mudahan dah jadi sungguh tilah seperti mana yang dikatakan oleh Menteri ataupun Perdana Menteri hak Turki tu. Itulah saudara-saudara yang saya nak beritahu berkenaan dengan maklumat dan khabar berkenaan dengan hatu. Dan sikit lagi maklumat saudara iaitu berkenaan dengan habbah syaudat ataupun dikatakan habbah barakah ni. Sikit yang saya nak beritahu berkenaan dengan habbah barakah ni, ya kerana ia ada hak pelong. Ada hak teh dan ada hak pelong, ada hak sungguh dan ada hak pelesu dah. Kemudian kita nak beza di mana berkenaan dengan hak pelong ataupun hak pelesu sana itu. Kalau hak teh di masa awal-awal dah, sahab brand ni iaitu baik dulu itu ya ada stiker dah kopi ni. Ada stiker kopi ni, stiker Sina dah. Itu hak awal-awal mula pertama kali hak dia waktu baik dalam brand sahab. Kemudian selepas tak berapa lama dia buat stiker tu. Oleh kerana stiker saat ni tu ada orang tiru boleh. Dan buat tepat tah tudung kopi ataupun tah tudung ni panggil tiru. Jadi hak pelong lah. Jadi boleh buat lah. Maka lah ni dia buat berkenaan dengan stiker tah tudung kopi jebu ni ataupun water ni dah. Dia buat lah ni tu dia pamoho. Pamoho saha di sini dah. Yang ni sekarang lah ni kalau hak pelong tu ada stiker, lepas tu pula moho ni tak ada. Lah ni dia pamoho di atas tu. Tu nampak moho tak tu? Saha tu. Ayo pam di atas tudung kopi atau tudung botol ni selalu dah. Jadi hak ni tak boleh siapa nak tiru dah. Kerana orang panggil masuk lele kasih. Kalau dia igak boleh hak pelong. Kata pelong tapi ada mohon ni, maka berisak tu ataupun dia ada perkenaan dengan jalan dengan hukumnya lah. Lalu tu kita kena ingat. Banyak sekalinya kalau hak orang Melayu kita duk jual ni tak ada masalah lah. Banyak ke hak teh walaupun di dalam Facebook, walaupun di dalam live, walaupun di kampung, walaupun di dalam TikTok, tetapi ada juga hak di dalam TikTok tu hak pesing pecek berharga, hak bukan Islam kita jual, banyak ke nak jadi hak pelong. Hak pelong.
Kerana dalam TikTok ni banyak sekali lah barang hok yang bad orang panggil tiru deh. Barang bukan ori semua ti. Lepas tu so laginya jebur dia ada beza. Jebur dia warna ni tak sama deh. Mungkin hot plum saat ni tu warna dia tu jadi gelap sikit. Tak jadi cerah. Super ni tak. Dan yang ketiganya hot plum kita cek butir dalam dia ni, dia tak go tu. Apa ni dia tak tua. Warna dia tu jadi pucat. Jadi kuning gitu. Tak jadi kuning hala ke merah dak. Adapun hot sebenar ni dia nak merah. Walaupun kita beli mula-mula tu dia pucat. Pucat sikit. Tapi dia duduk banyak hari dia kita buka duk makan tu dia kau tambah merah, kau bertambah merah. Perkenaan dengan sahar hot sungguh ti, hot sebenar tu nak beritahu kepada saudara-saudara oleh kerana banyak penipu-penipu di dalam sosial media ni untuk nak menipu lah kecil mudah-mudah kak. Tapi kalau hot 10 ni seperti ni lah. Banyak perkara lagi lah yang kita boleh tahu perkenaan dengan hot plum, hot plesu dengan hot sebenar tu bagaimana. Tapi saya nak rekah-rekahnya sekarang learning ada pamoho di atas tudung kopi ataupun botol ni dia buat sahar. Hot stiker dulu tu tak ada dah lah ni. Kerana stiker ni banyak orang tiru boleh. Ambil stiker mari tepek super dengan dia. Adapun dia pergi pamoho sahar ni tak boleh siapa nak tiru. Kalau tiru salah dia panggil. Dan dia boleh hadu naik mahkamah ataupun naik san pergi hadu orang yang tiru hak dia ni. Orang panggil dia tip likasit dah. Lepas tu harga dia nya sekarang learning duk seperti biasa lagi satu botol 390 kok. Kalau kita ambil 2 botol 780, 3 botol 1001 cukup itu duit selalu. Kalau kek dengan pelai tang siapa ubat ni di rumah bayar hadapan rumah tu kena tambah buat pula 50 kok. Tapi sekarang lah ni saya nak oyak kepada saudara. Kata orang ngata saat ni tu masalah keri dan juga masalah perkenaan dengan hantaran barang ni kek dengan pelai tang ni lah ni naik pula 3 kok nah. Tapi harga kita ni tak naik lagi. Duk 50 kok situlah. Ambil tangga dak. Ini perkenaan dengan habbah syaudat ataupun sahar brand. Perkenaan dengan satu ubat lah kita kata. Ataupun dia panggil untuk menyegarkan tubuh badan kita daripada beberapa penyakit kerana masuk di dalam kata syifa min kulli da. Kerana habbatus syaudah ni ubat segala penyakit. Kalau kita makan insya-Allah dengan izin Allah Taala daripada penyakit yang kita ada dalam badan kita tu akan sembuh tak ada kira penyakit lengah lupuh, kencing manis, lemuk oleh darah, sakit lutut, tidur payah jenera, lenguh nak duduk tak boleh. Lepas tu penyakit perkenaan dengan kakah dalam kita, lepo, catung, geli, pinggir semua ni dia untuk dibasuh ke perkara-perkara hak cemar duk dalam badan kita dak. Ni orang panggil satu perkara baheme yang asalnya pada negara Arab. Maka sekarang learning ni dia mau beli daripada butir hak hitam-hitam tu, klik mari proses ambil minyak dia tu mari bubuh dalam kapsul ataupun bubuh di dalam sarang saat ni tu untuk memudahkan akan makan supaya orang tu mudah makan. Maka jangan lupalah bagi saudara-saudara hak mana nak lagi perkenaan dengan habbas sahar apa ni habbatus saudat brand sahar ataupun sahar brand ni boleh buat berhubungnya dengan nombor telefon saya Sun Kauhan dengan Susi Cik Han Cik Neng. Jangan lupa ada sekarang learning ada lagi boleh lagi. Maka hak siapa-siapa pagi dah boleh dah makan pagi 2 utai malam 2 utai pagi sebelum makan nasi pun tak apa. Kalau nak makan nasi dulu pun tak apa. Kalau kita orang perut loket ni makan nasi dulu lepas tu makan dia. Kalau perut tak loket makan dia dulu lepas tu makan nasi. Aku orang ada kat pok tu baik makan nasi dulu. Apa-apa waktu malam tu makan 2 butir pula 2 biji pula sebelum nak tidur. Setiap hari hingga sampai habis jebur ni insya-Allah kita akan nampak mujarab yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh rasa tengok kalau rasa tak ada tak jaya juga kita botol tu jadi tak ada kena dah beli botol yang lain dak. Kita terah tengok dulu sebab tapi banyak orang berjaya perkenaan dengan handing maka boleh kita cubakan kerana masuk dalam kata biji yang barakah. Sekadar inilah untuk video ni.